Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Seperti biasa, anda sedang menonton Sembang Santai NIMP 2030. Hari ini bersama saya Syamira Nazir. Untuk episod kali ini, kita sebenarnya nak fokus kepada dunia yang penuh dengan teknologi, yang penuh dengan automotif yang canggih, peranti pintar yang ada di sekeliling kita. Tetapi sebenarnya yang menarik, di sebalik setiap kejayaan, di sebalik setiap kecanggihan itu, ada insan di belakang yang menciptanya. Dan insan itu, kalau sebelum ini kita maklum, industri itu dimonopoli oleh kaum lelaki. Tetapi untuk episod kali ini, kami bawakan individu, figura seorang wanita yang menceburi bidang ini dan terus berkongsi dan juga terus meraihkan kencanggihan yang ada dalam dunia hari ini. Dan untuk itu hari ini saya bersama dengan Dr. Sofia Samsudin. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Dr. Sofia merupakan Senior Researcher Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute, MARI. Betul. Selamat datang. Terima kasih. Sama-sama kita coklat hari ni ya. Yeah. Senada. Matching. Senada seirama. Okey, Doktor, sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, mungkin Dr. Sofia boleh berkongsi serba sedikit tentang perjalanan kerjaya Doktor, latar belakang Doktor, silakan. Alright, terima kasih Mira. So, nama saya Sofia, saya berasal daripada Kuantan, Pahang. So, saya mendapat pendidikan awal di MRSM Muazzam Shah. Kemudian saya melanjutkan pelajaran saya. Sebenarnya saya ni graduan TVET lah. So, TVET daripada Kolej Kemahiran Tinggi Mara, Kuantan. Di mana saya buat pasal quality and manufacturing in engineering. So ini sebenarnya penglibatan saya dalam TVET ni sebenarnya satu yang macam skeptikal lah mula-mula. Sebenarnya semua orang macam kenapa ni perempuan kan nak ambil TVET, lepas tu dia adalah macam budak MSM pula kan. So macam this macam skeptikal lah yang selalu saya dengar masa orang pandang pandang macam lah. sebab selalunya macam TVET ni orang selalu rasa macam untuk drop off student, macam orang-orang yang macam tak lepas masuk universiti. Tapi sebenarnya saya sebenarnya ni 10 tahun dulu kan. So saya pandang TVET ni ialah satu kemahiran yang saya tak ada lah. And that is the reason why saya ceburi bidang ni. Sebab saya merasakan bidang teori ialah something yang I can acquire. Tapi untuk practical and hands-on skill ialah satu yang saya nak venture on. Dan that is the reason why kenapa saya join TVET lah. Baik. So saya buat diploma di Kolej Kemahiran Tinggi Mara, Kuantan. Dan kemudian sebabkan ada certain pointer and all dekat KKTM Kuantan, dia menjadi batu loncatan lah kepada saya. Saya sambung saya punya degree dekat University of South Australia selama 2 tahun setengah. Dan kemudian saya melanjutkan pengajian PhD lah dalam bidang energy and advanced manufacturing. Baik. Bila mendengar perjalanan kisah doktor ni, daripada student Mara kan, MRSM, anak Mara ni. Kemudian kalau rata-ratanya, kalau MRSM ni tak lain tak bukan, ambilnya mesti kalau bukan ambil doktor, ambil engineer, macam itulah bidang-bidang yang dia ambil kan. Macam Dr. Sofia memilih pada waktu itu untuk melanjutkan pada TVET. 10 tahun yang lepas, mungkin TVET tak macam sekarang. Pada waktu itu kan. Betul. Sebab tak ada lagi dasar TVET negara. Kita tak ada lagi itulah pembangunan sekarang memang saya nampak memang sangat majulah. Dengan belanjawan 2026 pun banyak sangat diperuntukkan kepada TVET. Tapi 10 tahun dulu dia macam sangat kabur lah. Tapi one thing for sure that this is something that I really would like to venture sebab saya tak ada skill tu, and that is the reason why saya meneruskan dalam TVET lah. Masa tu umurnya berapa? Masa tu lepas SPM 18 lah. 18 tahun pada waktu itu Dan macam mana doktor dengan yang visi jalan yang masih lagi kabur waktu itu, usia pun baru 18, and you pilih untuk ambil bidang itu? Siapa yang menggalakkan? Pandangan parents waktu itu ke bagaimana? So my parents they are very supportive because sebenarnya sebab saya pun memang beritahulah kenapa, the reason why I would like to do TVET adalah sebab yang saya cakap tadi lah, sebab this adalah skill that I would like to have. Dan saya rasa keboleh pasaran pekerjaan, kalau saya ada this kind of skill set, saya mungkin akan boleh macam majulah daripada orang lain, and that is the reason why. Dan my parents are very supportive on that.
Wow, ish, dahsyat pemikiran yang ada untuk umur 18 tahun, 10 tahun yang lepas pada waktu itu kan. Dan kemudian doktor terus melanjutkan pengajian sampailah ke Australia. Habis tamat pengajian pulang semula ke Malaysia dan berkhidmat bersama dengan Mari lah. Betul. Okey, dan bila kita melihat perjalanan itu, bila doktor masuk Mari dan juga sewaktu doktor belajar habis graduasi balik semula ke tanah air untuk bekerja, apa yang doktor rasa mungkin yang ada kekurangan lah dalam negara kita, mungkin daripada segi pendedahan dengan TVET itu sendiri. Okay. So macam TVET, kurikulum TVET saya rasa perlunya ada sinergi lah. Apa yang saya nampak ialah perlukan ada sinergi yang lebih kukuh di antara aspirasi negara dalam membangunkan macam tenaga kerja mahir, dan juga contohnya dia kena ada sinergi antara kerajaan dan juga demand daripada industri dan juga kurikulum TVET. So tiga ni, triangle ni kena bergerak serentak lah supaya setiap kurikulum TVET itu hendaklah macam sejajar dengan aspirasi negara. Contohnya macam kita mungkin tak tahu 10 tahun lepas kita tak tahu yang EV akan ada dekat on the road sekarang. Betul. So these are kind of technology yang we need to follow dan revise frequently, especially on the TVET curriculum, so that curriculum TVET itu lebih relevan, sentiasa relevan dan mendapat tempat yang lebih tinggi lah, especially on industry demand. Okay, dan macam doktor, wanita, perempuan, kita tahu dalam bidang teknikal ni selalunya lelaki. Jarang ada perempuan, baik dari TVET ke dari college daripada bidang teknikal dan sebagainya, semuanya lelaki kan. Dan apabila doktor mencuburi pada awal, macam mana? Ada tak yang macam pandang sebelah mata ke? Macam tak boleh buat ni, ialah leceh lah kerja dengan perempuan ke apa kan? Betul. So sebenarnya even masa saya join Kolej Kemahiran Tinggi Mara dulu, hanyalah ada 10 orang je perempuan masa tu batch 10 saya. 10 orang 10 orang. Daripada macam 200 orang, saya 10 orang. 10 orang je perempuan. So kena penglibatan perempuan dan saya rasa sosok wanita dalam TVET dan STEM ni mungkin tak diketengahkan dengan baik lah. Mungkin pada 10 tahun yang dulu. So itulah skeptikal yang saya sering kali dengar. Macam contohnya selalunya kalau saya dalam bidang engineering ni, my statement usually are judged. Like I feel that I'm being judged. I feel that I am being questioned. Tapi one thing for sure that that I hold on is that let my work do the talk. That is what I feel that I feel that dengan some quality of work yang kita boleh kasih, that kind of gender bias ataupun gender equality akan slowly fade. With the certain work, quality work that kita boleh buat. Betul. Sebab itu sebenarnya satu pandangan, saya rasalah mana-mana bidang pun sama. Selalu orang akan beranggapan perempuan ini kurang sikit berbanding kalau bekerja dengan lelaki. Di mana salah ya sebenarnya. Awas siapa yang beranggapan sebegitu. Jangan pandangku sebelah mata, hanya kerana namaku wanita. Dia macam tu kan. Tapi doktor, bila doktor di sana dan doktor membuktikan sampai ke overseas pula tu, sambung pengajian dan pulang semula ke tanah air dan menyumbang pula bakti semula kepada komuniti dan juga negara. Apa yang doktor sekarang ni lah, waktu itu masih lagi statusnya pelajar, student, dan sekarang statusnya dah mula berkhidmat. Jadi macam mana, apa yang doktor nampak perubahan daripada 10 tahun yang lepas ke 10 tahun yang sekarang? Transition tu daripada TVET itu sendiri. Right. So transition tu saya memang nampak sebenarnya sangat advance lah sekarang, especially on TVET dan pelibatan wanita dekat Malaysia sekarang. But I do feel that women, we need some mentorship. So it's very important that kita ada role model dalam hidup kita. There's a famous saying yang saya pegang adalah macam, we can't be what we can't see. Wow. Okay. So that's why I think media memainkan peranan yang penting
untuk menonjolkan sosok wanita dekat dalam bidang-bidang yang male dominated ni, macam otomotif, so that lebih banyak participation daripada youngsters untuk venture on this. Macam saya sendiri dekat dalam bidang otomotif, saya sendiri ada some role models lah yang memang saya look up to. Siapa? So contoh dia, saya ada mentor saya lah, macam Puan Diana, daripada dia chief engineer of Proton. Selain pada tu, co-founder of MyZiva, Puan Aisyah. So there are some of people that I really look up to, because I feel that how they put together their thoughts, their passion, in their work, this is something that I really adore. Selain daripada tu, ada juga Allahyarhamah Datuk Aisyah, which is the former president of Malaysia Automotive Association. Kita juga ada Dr. Suzanne, which is the head of Volkswagen. Kak Jihan daripada head of R&D Produa. So these are the sosok-sosok figura yang sebenarnya I really look up to, and I would like to be in one day. Like I want to be in that position. Wow, I want to be that. InsyaAllah. That is the reason why I think women should have role model, like visible role model, so that we know our career path and all. Dan bila bercakap tentang kita punya figura yang kita idolakan, yang kita nak ikuti dan sebagainya, tetapi mesti dia akan, perjalanan tu akan seiring dengan cabaran. Mesti ada cabaran. Betul. Selain daripada dipandang sebelah mata, cabaran-cabaran yang lain, bukan sahaja cabaran tetapi tekanan itu sendiri. So, macam doktor, bagaimana caranya mengemudi tekanan itu supaya tak terhenti perjalanan, tak rasa macam tukarlah bidang lain, dah halang-halang ada PhD ni kan, mungkin nak ceburi, nak venture industri yang berlainan pula ke. Apa yang membuatkan doktor terus stick walaupun apa saja pressure yang datang dekat you terus jalan? Right. Question ni macam susah juga sebab saya rasa bukan setakat macam male dominated industry, kiranya dalam mana-mana bidang sekalipun kita memang akan stres. Kita mesti akan ada cabaran, and that is actually a sign that we are growing. So that is apa yang saya selalu fikir. That's why I think cabaran tu memang akan datang daripada mana-mana segi pun memang akan datang. So we need to relax. Kita take time to solve the problem, and I think we'll be good. Mungkin cabaran yang paling besar yang pernah dialami sendiri, yang boleh dikongsikan, cabaran. Okay, saya rasa cabaran yang saya pernah ni ialah masa saya mula-mula masuk ni lah, Kolej Kemahiran Tinggi Mara. Yang 10 orang tadi tu lah. Yang 10 orang tu. So kebanyakan ni kat situ ialah macam pelajar-pelajar daripada IKM. So diorang dah macam menggunakan kemahiran-kemahiran tu terlebih awal. Lebih awal. So diorang dah ada 5 tahun experience before saya. So diorang always question, like macam dia ni tahu ke spana ke, dia tahu ke screwdriver ni. So I always feel that I'm being judged. So, but I do think that ni semua boleh dibelajar. And with the passion that I have and the set of skill, I think it's very important that we take that as a macam kita ambil positive way lah in everything that we do. Okay. Yeah. So saya percaya Dr. Sofia ni bab-bab kereta mesti power ni. Kalau kot kita kan. Bab-bab kereta tak ada masalah. Boleh settle sendiri Betul doktor? Confirm? Sikit-sikit je lah. Setahun ni. Okay, bila kita kembali semula pada TVET, sebelum ini macam doktor sendiri kata, pernah alami juga pendapat dan juga pandangan orang sekeliling TVET ini adalah untuk drop off students. Pandangan mereka pada dulu kan. Dan sekarang ini masih lagi ada tanggapan itu yang menganggap dengan ada segulung ijazah you boleh berjaya. Masih ada lagi yang beranggapan sedemikian. Jadi macam mana kita nak shift pemikiran tu, doktor? Kita nak cakap yang sebenarnya come on, kita dah Malaysia ni kita dah ada teknologi kita sendiri. Kita dah leading the way. So macam mana kita nak fahamkan mereka ni? Jangan risau, ada ruang, ada peluang. Kalau you ambil ni, you ada kerja. Betul, faham. Alright, so saya faham. Sebenarnya dia macam
kalau macam makcik kat kampung lah kan, macam selalu macam Macam-macam macam bawang macam bawang macam kalau dia PhD, kalau dia doktor baru okey. Macam tu, betul? Kalau macam buat TVET ni macam kotor lah tangan kan. Betul. Ada juga yang mungkin tak tahu apa tu TVET, apa tu STEM. Mungkin ada yang tak tahu. Betul juga. So saya boleh juga lah kongsikan kat sini. So pengajian TVET ni adalah sebenarnya berasaskan kemahiran lah di competition based training. So graduan-graduan TVET ni dia di polish untuk ada hands-on skill. So skill-skill ni sebenarnya kebolehpasaran pekerjaan graduan-graduan TVET adalah sangat tinggi sebenarnya. So sebenarnya ada statistik daripada DOSM. DOSM pernah report yang 95% daripada graduan TVET mendapat pekerjaan dalam masa 6 bulan. Wow. So employability rate dia sangat tinggi. Dan ini menunjukkan pemasaran pekerjaan di TVET dan industri demand adalah matching lah. So sebenarnya TVET ni memang saya rasa sangat sesuai lah untuk emerging teknologi semacam yang kita ada sekarang, robotics and IoT, especially like macam industri 4.0. So these are kemahiran yang macam complement dengan apa bakat-bakat yang ada dan yang sudah ditrain oleh graduan-graduan TVET untuk troubleshoot program-program, command-command yang kita bagi dekat robots dan tu. So TVET ni memang open a lot of opportunity dekat dalam industri-industri emerging macam robotics and IoT. Ya. Dan doktor di dalam industri itu sendiri, iaitu di dalam Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute tu, apa yang sekarang ini yang sedang diketengahkan? Mungkin ada projek yang sedang dilakukan bersama. Okay. Maybe some of you have heard Marichas. So one of our program antara MITI dan juga Mari ialah program Marichas, iaitu ada rebate 2,400 untuk pembelian motosikal elektrik. So these are some of the initiative yang ada Mari dan MITI. So selain motor elektrik je lah, kereta elektrik tak dapat tak ada. Mungkin kita boleh minta in the next one. Okay. Tapi selain daripada tu Mari juga sama-sama membangunkan dasar automotif negara, dan kami macam propose je kepada MITI. So ia adalah satu kerjasama lah antara MITI dan Mari. Wow. Okay. Dan sejauh mana lah pendapat doktor, sejauh mana sebenarnya negara kita ni dalam penghasilan otomotif, dalam penghasilan teknologi, dalam penghasilan peranti-peranti canggih, sejauh mana kita ni mampu berdaya saing, ataupun kita sebenarnya masih ada banyak ruang untuk diperbaiki lagi? Okay, faham. So sebenarnya automotif negara memang macam certain orang nampak macam mungkin kecil. Tapi sebenarnya saya nak kongsikan jugalah untuk tahun lepas 2024 kita punya total industry volume untuk automotif adalah sebanyak 816,000. Wow, which is the highest recorded in the history. So which is very high. Maksudnya kebolehan automotif negara kita adalah sangat tinggi untuk menghasilkan kenderaan. So saya rasa dengan kejayaan yang ada ini, dia takkan ada tanpa emerging teknologi yang ada. True. So saya rasa macam contohnya lah, dulu kita ada industri 1.0. Yeah. So industri 1.0 ni ialah macam labor intensive. Semua kita buat kerja-kerja berat. Kita buat macam semua benda pun guna steam power, macam mechanization. Yeah. So ini semua macam manual lah. Tapi sekarang kita menjelang kepada industri 4.0. Industri 4.0, even the machine can talk to themselves. Yep. They can analyze it by themselves. So dengan integrasi sistem IoT, AI dan robotik ni, sebenarnya, and that is the reason why I think we can achieve that number that I said before lah. Yep. One of the skeptical that people always ask me is that what are the skill set that is important, sebab people think that robot will replace us.
Ya, which is sebenarnya betul juga kan. Sebenarnya itu yang saya pun fikir. Macam saya, alamak Abilah, kok tempat saya ni AI ganti pula nanti kan. Tiba kan. Tu betul. But I do feel this is something different. Okay. Sebab dengan ada kecanggihan teknologi industri 4.0 ni, sebenarnya saya rasa this is actually a win-win situation kepada manusia dan juga robot. Kenapa saya cakap macam tu adalah sebab kita dah tak perlu dah nak angkat-angkat berat. Kita dah tak payah nak buat dangerous, repetitious task. Kita bagi robot buat benda-benda tu. Apa yang kita perlu, set of skill yang kita perlu adalah kita fix the robot kalau robot tu rosak. Kita buat maintenance of the robot. So this set of skill yang saya rasa it is very important that people always upskill and reskill frequently so that we are keep relevant dekat dalam industri. Ya. Ya. Dan itu petandanya juga, jangan rasa takut-takut nak pakai kereta EV Betul. Kadang macam boleh ke? Alamak, macam ni nak cas kat mana? Kat rumah tak ada tempat cas dan sebagainya. Jangan takut sebab bila mendengar apa yang doktor dah terangkan tadi, dengan kecanggihan yang kita sendiri ada, talent yang kita pun ada kan, dan juga dengan angka yang meningkat, itu menunjukkan kejayaan sebenarnya buat negara kita dan juga buat talent yang ada dalam negara kita, especially youngsters kan. Betul. Syabas everyone. Okay, doktor, dan selain daripada itulah, bila kita bercakap tentang bekerja di dalam pasukan, dalam kemahiran teknikal itu sendiri, selain daripada cabaran yang doktor dah terangkan tadi, mungkin ada juga skills yang perlu ada dalam kalangan youngsters ini, selain daripada kemahiran menggunakan tangan yang boleh bertukang dan sebagainya. Apa lagi antara skills yang perlu ada dalam diri mereka ini yang dari sekarang ini dah kena ada, dah kena cari, dah kena bentuk dan diterapkan? Alright. So I think communication skills, betul, one of them. Betul. Yeah. Soft skill. I think technical skill alone will not grow you. Sebab saya merasakan kalau technical skill sahaja tanpa soft skill, kita boleh buat tapi kita tak pandai nak deliver. Okay. So saya rasa itu menampak macam mutiara dalam lumpur lah. Ada mutiara tu tapi kita tak nampak dia. Tapi kalau just soft skill tanpa knowledge ataupun technical, ini macam cakap kosong lah dapat saya. So that is the reason why I think we need to have both skill, soft skill dengan technical skill. Something that I think I really appreciate learning once I already in the industry is that technical skill ni sebenarnya something that is given. So macam your employer already expect you to have that set of skill, technical skill. Macam awak boleh buat technical report, you can handle that machine. Itu ialah some macam baseline lah. Baseline your employer put you once you already in the industry. Tapi untuk you survive longer, you need some soft skill so that you are stay relevant. Contoh-contoh dia ialah macam communication skill, leadership, how we solve conflict. So macam contohnya macam negotiation, macam saya punya pekerjaan sekarang, kami adalah agensi automotif. So it's important that we consider a lot of parties, macam contoh kerajaan, OEM. So we need to ensure that we are catering to all of these stakeholders and parties, and make sure that they are happy. And this negotiation skill is something that will thrive you in the industry longer. Itu dah kena ada dah tu. Dia bukan sekadar teori yang anda pelajari ataupun praktikal yang anda praktikkan, tetapi juga soft skills dah kena ada dalam diri remaja-remaja kini lah, especially untuk golongan muda ni students. Dan doktor, kalaulah ada di antara mereka yang berminat, especially untuk gadis-gadis lah, anak gadis yang berminat di dalam mencuburi bidang ini. Sebab sekarang kalau kita lihat juga di IPTA ataupun IPTS, jumlah yang masuk dalam bidang kejuruteraan ini pun dah ramai sebenarnya dalam kalangan perempuan kan. Tetapi untuk mereka terus fokus di dalam industri otomotif seperti doktor, robotics ataupun IoT sendiri yang sekarang ni semakin naik dan meningkat kan. Apa antara jalan lah yang boleh mereka follow? Alright. So I think if
if I have one advice untuk young people, like especially the girls out there, kalau nak venture on STEM, is that I think it's important that we know our strength. Make good use out of it. Yeah. Fly high. Don't clip your wing. Wow. Yeah. So I think actually women's give a lot of unique perspective. Contohnya macam people said that women always give like attention to details, and people feel that this is some weakness. Tapi sebenarnya dalam bidang engineering, attention to details is very important. Betul. Sebab dia macam that means that we are not compromising the safety. We are not compromising the efficiency. We are not compromising the quality of the work that we do. So I don't feel this is a weakness. It's just a matter that where we put that perspective. Like I think it's very unique, and by having this, we can fly high. Betul. Yeah, especially in STEM, engineering. Selain daripada tu, sebenarnya saya nak menggesa lah lebih ramai penglibatan daripada macam graduan TVET. Sebab selalunya kan graduan TVET employability rate dia tinggi. So macam kawan-kawan saya kebanyakannya selepas diploma tu, diorang dah macam tak nak sambung lah belajar. Diorang tak nak sambung degree and all. Kenapa? Sebab diorang dah enjoy having like a good salary after diploma. And that is the reason why diorang macam mungkin reluctant lah bila dah dapat enjoy duit kan. So diorang macam tak nak sambung degree. So sebenarnya saya nak mempelawa ke macam encourage lah more participation daripada TVET graduates ataupun maybe everyone here untuk macam sambung postgraduate study supaya kita boleh macam menghasilkan lebih ramai pakar-pakar local talent dekat Malaysia ni, supaya kita boleh menyediakan lebih banyak tenaga-tenaga mahir dalam bidang industri berteknologi tinggi ni lah. So we're moving towards R&D, and that is the reason why we need more local talent in that area. Okay, itu galakan untuk mereka di luar sana. Macam doktor kata tadi, never clip your wings. Itu sangat-sangat sebenarnya untuk perempuan lah, especially. Jangan pernah rasa yang kita tak boleh ni, kita hanya mampu bekerja di office sahaja. No. We are more than that actually kan. Kita kena trust je diri kita. Dan macam doktor sekarang ini, so apa lagi yang doktor nak capai in your life, in your career path? Apa lagi yang nak capai? Another 10 years maybe? Your plan, your mission, vision? Oh, this is something yang hard jugalah untuk saya. So sebenarnya apa yang saya nak capai ialah saya nak ada career grow yang clear, like clear pathway untuk saya, so that I am able to grow, and saya rasa sebab saya muda, so I don't want to clip my wing. I want to grow. And that is the reason why I think mentorship are very important, to have some conversation dengan mentor, and have some role model. And that is the reason why I really encourage people, like especially girls, to have role model, to have visible role model, and that is very important. Selain pada tu, apa ya? Saya nak financially stable juga. Financially stable. Of course, saya pun. So I really hope that in years to come, this is something that I can focus on in my career. Yeah. Dan kalau doktor lihat untuk Malaysia sendiri, macam mana pada maybe dekad akan datang, 20 tahun akan datang. So macam mana yang doktor nampak negara kita dalam bidang automotive, robotics, IoT things ni? Alright. So pendapat saya dalam bidang tenaga kerja lah Malaysia, seperti yang digariskan dalam NIMP 2030 juga, kita nak melahirkan lebih banyak tenaga kerja yang bukan sekadar mahir dalam mesin. So kita nak high tech teknologi, tapi nak juga high human touch. So dalam konteks ni, apa yang nak dikatakan ialah teknologi sebenarnya hanyalah alat. Kreativiti dan juga sentuhan manusia tu sebenarnya yang mastermind kepada alatan ni. So alatan ni tak akan boleh bergerak sendiri tanpa mastermind. So that is the reason why kita perlukan ada human touch supaya kita boleh mendapat tahap
kita panggil apa, teknologi sovereignty, macam kedaulatan teknologi yang tinggi lah, supaya Malaysia bukan sekadar negara yang mengeluarkan produk. Kita nak juga ada kemampuan untuk berinovasi. Kita nak juga ada kemampuan untuk membuat maintenance dan juga own the technology. So kita tak nak menjadi hamba kepada teknologi ni, tapi kita nak innovate. So this is something that is highlighted in the NIMP, and I think we need to strive for that. Sebenarnya saya rasa by having a technology, sebab memang semua orang boleh beli saja teknologi tu, tapi that is why it is important untuk kita inovasi supaya kita boleh membangunkan lebih banyak, membangunkan intellectual property, IP kita sendiri, supaya kita boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara maju yang lain. Wow. And last word from Dr. Sofia, harapan doktor untuk semua, especially untuk anak bangsa kita, jangan rasa reluctant untuk ambil TVET ataupun STEM. Kata-kata kepada mereka di luar sana. Alright. So I really would like encourage more participation of girls and women in STEM, especially TVET, because I think our opinion matters. We need to create a safe environment of workplace untuk semua gender, regardless of your gender. Like all women and men should be able to have a safe and supporting workplace. And don't clip your wing. Strive for that. Wow. Baik doktor, dan kalau saya boleh conclude lah daripada apa yang kita bualkan ini, daripada permulaan perjalanan doktor, seorang anak MARA MRSM, kemudian sambung pengajian ke luar negara, balik semula ke tanah air dan juga berkongsi pengalaman kepada semua. Apa yang saya boleh ceritakan di sini, daripada 10 orang asalnya tadi, 10 orang yang dipandang rendah macam dipandang rendah, daripada 10, dan akhirnya boleh masuk ke dalam satu institusi yang sama-sama membangunkan teknologi yang ada di Malaysia, yang bekerjasama juga dengan MITI tadi kan, iaitu MARI. Saya kira apa yang kita boleh conclude, TVET ke ataupun STEM ke, ia bukan sekadar tentang teknologi, bukan sekadar tentang industri yang didominasi oleh kaum lelaki, tetapi juga oleh kaum wanita, dan juga kemahiran yang ada untuk kaum wanita ini. Dan saya kira wanita sekarang ini sebenarnya sedang belajar untuk memimpin, dan untuk mereka yang sanggup untuk belajar akan mampu melangkah jauh. Dan untuk itu saya nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Sofia Samsudin yang merupakan seorang senior researcher Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute MARI, kerana sudi berkongsi kisah pada saya, pada semua. Semoga terus menginspirasi, semoga terus dapat mencapai kejayaan. Amin. 10 tahun akan datang, mana kita tahu kan. Sekali apa teknologi yang ada dekat tangan kita ni, rupanya Dr. Sofia dengan tim yang bangunkan. Thank you. We never know that. Okay, so nice. Terima kasih banyak-banyak Dr. Sofia, dan terima kasih juga kepada semua yang terus tonton podcast kami sehingga ke penghujung. Kita jumpa lagi di episod akan datang hanya dalam Sembang Santai NIMP 2030.